Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Kadang-kadang kan, aku dah terfikir kenapa kita tak tubuhkan je kelab frisbee kat sekolah ni. Lah, menarik tu. Frisbee ni pun ramai je yang minat. Setuju sangat. Lagipun, kita kan dah selalu main frisbee ni. So, kalau kita tubuhkan unit khas untuk frisbee saja, kita boleh je rancang aktiviti betul-betul. Jom, kita bincang pasal ni nak? On, esok kita lepak bawah pondok bulung tu, kita brainstorm betul-betul. Jangan brainstorm sangat, nanti kena ribut betul. Tak laku eh? Tak! Okey guys, kali ni kita bincang serius. Kenapa kita nak tubuhkan betul-betul kelab frisbee ni? Macam ni Dai. Macam yang kita tahu, kan sekolah kita ni kan sekolah pedalaman. Ya ke berdalaman? Iya. Jadi kalau kita nak buat aktiviti sukan yang lain, dia macam terhad. So kalau frisbee ni, dia tak perlukan kos yang tinggi pun. Hanya memerlukan padang. Kita kan dah ada padang. Betul tu, peralatan dia murah je. Ya ke murah? Iya, dengan frisbee plastik je, kita boleh je biar ramai-ramai. Jadi kalau kita nak tubuhkan kelab ni, kita kena ada matlamat. Ya je kau ni Amir. Kau orang mengaji aku pula. Jadi matlamat kita ni untuk nak wujudkan satu unit seronok, aktif dan mampu menarik minat pelajar. Tak kisah lelaki ke perempuan. Lagipun, main frisbee ni dapat melatih pelajar dari segi komunikasi, kerjasama, kecergasan dan yang paling penting dapat hilangkan stres belajar. Jadi, kalau macam tu, kita kena tetapkan peraturan asas. Peraturan asas tu macam contohlah, kita bagi contoh. Dalam satu pasukan tu kena ada 7 orang dan balingan tidak boleh melebihi paras dada untuk keselamatan. Aku suka tu. Nanti nampaklah macam kita ada effort nak bentangkan kat guru besar nanti. Tapi kita kena ada jawatan kuasa penali dulu. Jadi ni cadangan aku untuk sementara. Pengerusi penaja Fazli, naib pengerusi Amir, setiausaha Warna, mendahari aku. Ni guys. Manalah dia orang yang tadi cakap suruh tunggu. Alah. Sampai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Kami berempat daripada unit Ko, wakil daripada guru-guru daripada unit Ko, ke sini untuk membincangkan mengenai cara kami untuk menumbuhkan sukan dan permainan frisbee untuk aktiviti kurikulum sekolah kita. Dan kami pun sudah berbincang dan siapkan struktur awal jawatan kuasa penaja. Kami percaya bahawa kelab ni boleh jadi salah satu sukan yang menyeronokkan untuk pelajar. Jadi di sini kami dah sediakan semua struktur dan peraturan permainan frisbee ni. Permohonan penumbuhan unit frisbee sekolah. Jadi bagi saya, ini merupakan cadangan yang baik. Jadi saya lihat kamu semua hadir dengan persediaan yang lengkap. Semangat dan kesungguhan kamu amat saya hargai. Jadi oleh kerana itu, saya dengan rendah hatinya meluluskan penumbuhan unit frisbee di sekolah kita. Terima kasih Encik. InsyaAllah kami akan uruskan unit ini sebaik mungkin dan pastikan semua murid mendapat manfaat daripadanya.
saya merasmikan penubuhan Kelab Frisbee di Sekolah Kebangsaan Seri Sejahtera. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh anda semua.